Baik, Alhamdulillah sama-sama kita menimba ilmu. Ada juga ilmu yang kita perlu berikan tumpuan dan titik berat, iaitu tentang kesihatan. Hari ini Alhamdulillah kita bersama dengan dua orang panel akan berkongsi pengalaman mereka, iaitu kita akan berbicara tentang transformasi luar biasa bersama Ibnu Sina Wellness. Kita bersama dengan Hakimah Rozaina, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ibnu Sina Wellness. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur. Dan Tuan Ahmad Ismadi Ismail merupakan pesakit kanser usus. Saya kira hari ini Tuan Ahmad Ismadi ada mesej dan perkongsian nak disampaikan kepada para penonton. Ya. Apa kata kita dengarkan bicara tentang perjuangan untuk hidup lebih sihat daripada Tuan Ahmad. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak dapat keputusan daripada doktor yang bahawa kata saya ada kanser perut dan membengkaknya di atas ni lah. Oh, dia kesan dia di situ? Dia membengkak di atas. Ya, sebab sekalipun saya ni sudah tak sangka pula kena kanser perut ni, sebab saya etis macam-macam. Saya etis daripada belia untuk etis macam trekking, hiking apa semua. Biasa bergerak aktif. Ya. Dengan berkayak lah macam apa semua lah. Tiba-tiba Allah kanser. Ya, kena kanser. Bila tu? Sejak berapa bulan lepas, saya pun tak pasti nak ingat. Bila dapat macam tu, jadi orang cakap, saya jadi rasa macam luluh hati. Ya, macam rasa tak ada arah. Orang cakap, saya etis tapi tak makan yang macam apa, makanan proses. Makanan segera semua tiada. Tapi masih kena. Jadi orang cakap, daripada situ saya dah jadi tak tentu arah. Tak semangat. Dah jadi macam down sikit. Faham. Apa semua Baik. Kan? Jadi pada situlah orang cakap saya bertemu dengan Ibnu Sina. Kan? Tapi waktu yang kata sakit ni, yang di atas ni, yang perut, sakit tu memang terseksa lah. Sebelum saya jumpa Ibnu Sina, sakit tu memang mengganggu. Memang terseksa lah. Memang nak cerita tu orang cakap diri sendiri yang faham lah. Macam mana sakit yang ditanggung. Baik. Kan? Jadi orang cakap sejak bertemu dengan Ibnu Sina, dah membuat rawatan, dah perubatan apa semua, merawat saya, dengan mencari segala akar umbi sakit tu, punca, dah membuat toksik dalam badan saya. Dan lepas tu daripada lagi menjaga daripada emosi saya. Sebab saya ni pun emosi saya kadang terkesannya. Ada kesannya juga daripada sebab sakit tu pun semua, emosi dan orang cakap pemakanan ikut sunnah. Kan? Jadi daripada situ saya dapat bimbingan daripada Ibnu Sina. Masya-Allah. Itu pertemuannya. Ya, pertemuan bersama dengan Ibnu Sina. Mungkin Hakimah boleh berkongsi tentang bagaimana perjuangan. Mungkin dah jumpa macam-macam yang berkongsi perjalanan perjuangan mereka bertarung. Sakit tu satu hal, emosi tu, dalaman tu. Macam mana kalau kita tengok ni ada keseimbangan yang Ibnu Sina cuba bawakan kepada mereka yang sedang berjuang dalam situasi sama macam Tuan Ahmad Ismadi ni. Ya, terima kasih banyak-banyak Cik Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 10 tahun ya Ibnu Sina Wellness berjuang ni. Daripada tahun 2015 membawakan perubatan yang holistik menyeluruh untuk membantu pemulihan jasmani, mental, emosi dan rohani. Memang dah ribuan orang dah sejak daripada 10 tahun ni. Orang datang daripada seluruh Malaysia ni. Cik Ahmad Ismadi ni datang pada Kedah ni. Oh, masya-Allah. Sekarang ni dah ada kekuatan boleh drive all the way dari Kedah turun ke KL sendiri, boleh drive sendiri. Boleh drive balik. Dan boleh drive balik lagi. Kan? Jadi pesakit datang bukan sahaja kanser, memang paling ramai kanser, tetapi ada juga yang sakit jantung, buah pinggang, stroke, masalah wanita, stress, anxiety, depression ni hari ni punya ramainya kan. Dan gastrik dan sebagainya. Jadi apa yang mereka harapkan kan, kita memberi perubatan yang holistik tu tadi juga untuk sebagai persediaan bagi orang-orang yang nak melalui pembedahan atau nak melalui kemoterapi, atau selepas pembedahan dan selepas kemoterapi mereka lemah kan, sistem imunnya lemah, kita nak bangkitkan balik sistem imun. Kami adalah rawatan
tradisional dan complementary berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia Akta 775. Complementary tu dia bukan bermakna alternatif. Dia bukan nak pilih hospital atau nak pilih Ibn Sina. Dia kena dua-dua. Kami kena pergi hospital dan kemudian datang kepada kami untuk juga membantu jasmani tu mengukuhkan sistem imun dan untuk mental, emosi dan rohani. Ya, kami complementary kepada hospital. Jadi konsep rawatan sebegini sekarang ini diperkenalkan oleh World Health Organization. Sebenarnya di luar negara dah lebih daripada 10 tahun mengamalkan konsep perubatan macam ni yang holistik. Dinamakan oleh World Health Organization sebagai model perubatan biopsychosocial spiritual. Dan di Malaysia kami adalah model perubatan biopsychosocial spiritual berasaskan tauhid yang pertama di dunia. Dan kami telah bukukan dengan lebih dari ribuan bukti kajian daripada saintifik, psikologi dan agama. Ya. Jadi rawatan ni kami jalankan secara semula jadi untuk pemulihan keseluruhan jasmani, mental, emosi dan rohani. Kami bukukan setiap step rawatan ini dalam buku-buku kami. Semua buku-buku ni, kami dah tulis puluhan buku sekarang ni. Semua buku-buku kami mempunyai citation daripada agama, psikologi dan juga medical. Susunan yang lengkap untuk pesakit-pesakit mendapat bimbingan pemulihan jasmani, mental, emosi dan rohani. Semua ini kami jalankan tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi. Okey? Dan tanpa mesin. Orang kadang-kadang tanya, pakai mesin ke? Tak pakai mesin juga. Okey? Jadi nak faham macam mana nak menjalani rawatan ni, kenalah datang untuk sesi konsultasi di Ibn Sina Wellness sebab dalam masa yang sangat singkat ni kan Talib, tak bolehlah kita nak terangkan everything kan. Faham. Nanti sesi konsultasi kami dekat sejam lebih, sejam setengah. Okey? Nak bagi penerangan yang lengkap. Tujuan objektif rawatan adalah untuk kembalikan sistem jasmani, mental, emosi dan rohani anda kembali kepada fitrah asalnya seperti yang Allah cipta. Nak balik ori ni. Kita dah melanggar fitrah asal yang Allah cipta. Kita dah tidak ori lagi. Sebab tu kita menghadapi macam-macam penyakit. Kita sangka kita tak makan makanan proses, kita aktif sukan. Itu maksudnya kita sihat. Tapi kita tak faham sihat itu datang daripada berada di dalam keadaan fitrah yang asal. Okey? So Allah dah cipta fitrah tubuh badan kita sempurna dengan keupayaan untuk menyembuhkan semua penyakit dengan sendirinya. Ataupun dinamakan sebagai healing machine. Kita dah ada mesin untuk healing dari dalam. Yang Allah dah cipta. Mesin tu kalau dia off dari dalam, kita makan ubat banyak mana pun tak boleh sembuh. Okay? Jadi mesin fitrah asal tu yang kita nak kena onkan balik. So di Ibn Sina Wellness, kita bukan merawat simptom sahaja, kita merawat akar umpi penyakit. Prosesnya mengambil masa tempoh antara 3 hingga 6 bulan untuk kita nak bersihkan kembali setiap lapisan dalam tubuh anda supaya enjin tubuh tu boleh kembali berfungsi mengikut fitrahnya yang asal sebagai healing machine tadi. Jadi nak keluarkan kesan-kesan toksik yang lama ni supaya hormon bahagia anda mengalir, tidur jadi lena, emosi jadi tenang, tubuh mula pulih dengan sendirinya. So bagi anda yang ingin mendapatkan rawatan atau memahami konsep rawatan kami, sila datang kepada sesi konsultasi kami. Selalunya sesi konsultasi ini bernilai RM499. Hari ini khas untuk penonton yang sedang menonton kami hanya RM199. Ada promosi. Untuk 50 orang sahaja. Jadi mereka yang terawal saja akan dapat promosi ni. Jadi anda boleh WhatsApp ataupun boleh call nombor 03 8966 3695. Nombor tu tertera di bawah. Boleh call atau WhatsApp nombor ni ya. 03-8966-3695. Dan datang berjumpa dengan kami. Doktor-doktor kami sedang menunggu di talian. Kami juga ada doktor medical, ada jururawat, ada MA, ada nutritionist, ada fisioterapis, ada counselor untuk bimbingan dan pemulihan yang lengkap jasmani, mental, emosi dan rohani anda, memperkasakan balik sistem imun anda supaya dia kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine tadi. Okay? Allah itu
menunggu untuk menyembuhkan anda. InsyaAllah. Ya. Mudah-mudahan. Jadi, pada anda bertindak sekarang, saya kira masa yang ada macam Hakimah kata tidak banyak mana untuk kita cerita semua. Tak cukup masa. Jadi saya kira yang terbaiknya apa yang anda boleh lakukan, seperti mana yang lain sedang mendapatkan bantuan perkhidmatan daripada Hakimah Rozaina ni, daripada Ibnu Sina Wellness. Jadi anda perlu hubungi segera, hubungi sekarang talian yang telah diberikan ini untuk dapatkan juga promosi harga yang telah pun Hakimah nyatakan tadi, insyaAllah. Jadi kami doakan semoga anda sihat walafiat, insyaAllah. Semoga kembali pulih sebagaimana Hakimah nyatakan tadi, kembali kepada fitrah asal kita yang sihat, insyaAllah. Hubungi Ibnu Sina Wellness sekarang. Satu lagi announcement adalah pada 9 bulan Disember kami akan melancarkan Biopsychosocial Spiritual Model of Medicine di Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah. Jadi anda juga, bagi anda yang berminat, boleh juga mendapatkan information tentang itu. Ya, di nombor talian diberikan, insyaAllah. Tahniah, terima kasih kepada semua. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi lepas ini, insyaAllah teruskan menonton bersama kami. Ibnu Sina Wellness dengan bangganya membawa perubatan Ibnu Sina ke Malaysia sejak 2015. Perubatan Ibnu Sina yang giat dijalankan di seluruh dunia sejak ratusan tahun kini diiktiraf oleh World Health Organization. Ibnu Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Istimewa untuk anda yang menonton hari ini, kami berikan 50 slot konsultasi eksklusif bernilai RM499. Sekarang ini hanya RM99 sahaja. Jangan tunggu lagi, sila telefon atau WhatsApp Transformasi ke nombor 03 8966 3695 sekarang.